Đây. Dia kadang lagi. Đây. Dia kadang lagi. Jadi ni mana? Ada kek awak dulu dia. Ke doh. Kau konsep dah. Awak nak doh sehat lah. Kek kuburan ni. Ni kek awak je buat ni. Tu ngari tu ah. Tu kat tu ngari. Tu turun kau ah. Itu banyak anjing semua ni. Dah kubang ah, dah kubang. Santai ya. Jangan tu dua tu dia rambut asam mati. Dia tegak nak. Kan terus. Bawa masuk dalam sawah. Dalam sawah apa pada pang ni tu. Ya. Turun kau ada tak? Yang kurang sihat ni tu yang lupa. Jangan jauh aja. Mari kan. Kah? Ini dia sawah. Depan yang gua bonjang dia ya. Bonjang dia kedua ya. Ha? Tak ni rumah. Tak dia untuk dalam bawah pun nak. Ini ke turun sawah? Bonjang yang baru kemudian sawah ya. Itulah soalan mah. Kan dia ada tu kan. Tak. Dah kalau dah lelehkan dia dua, bawang itu nak dua. Kan dia lah masuk dalam sawah. Mana bang? Oh di situ loh. Mana nampak dah? Oh lagi tu. Tunya tu. Oh ya ni. Ni nampak dah. Lagi tu. Nampak lah. Buat cari ni ada. Satu ni tu. Iya kadang. Nampak di dalam. Berarti dalam berburu apa cara kerja? Gadang tak? Kita lihat di dalam tu. Tak. Dia. Gadang jauh aja kan. Iya tu. Sini dah. Ya lah hilang yang tu. Tuan yang ada ni. Ayo. Nyambil kali kini. Anak anjing kan dia buat dia buat penden. Nak kau bila kali jangan anak. Nak celik dah. Nanjang dia buat den. Dia mau kue nak lari. Celik dah. Bulu goyang. Kasih kau lah. No panjang, mengalanjang gitu ya lah. Mau masuk apa tu? Enggak tu itu ke samping. Ya dia kan ikut paling. Panjang kita yang ikutnya. Jangan je dari dua. Jangan. Kalau naik kata dia nak diikut. Dia lagi rumah sirat. Ngolah lenggok kata dah. Kacang ke dak mana nak. Bonjang kira ah. Babi kadang ya tu ah. Cari dua lah mall lah anjing tinggal. Takut ada kan. Siap. Iya, yang tadi nak dah. Enggak. Hah? Kurang tu mah.
Hei, Mok. Mama dia lari. Lari kan dia ke sarang ni, Mak.